Manfaatkan pagi anda bersama saya, Nur Azriana Mainor. Kita terus ke tajuk utama. Kursus Perpaipan Siri 3. Clock out terakhir Ketua Stor JKR Kota Marudu. Majlis Perpisahan dan Penyerahan Nota Serat Tugas. Seminar Kontrak PWD 203 dan 203A. Kunjungan hormat Jabatan Kemajuan Masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cawangan Institut Latihan telah menganjurkan kursus Perpaipan Siri 3 2026 yang berlangsung selama 5 hari bermula pada 13 sehingga 17 Julai yang lalu melibatkan peserta dari JKR Tuaran. Kursus ini direka khas untuk memberikan pendedahan menyeluruh kepada para peserta merangkumi kedua-dua aspek teori dan latihan praktikal. Objektif utama program ini adalah untuk membekalkan para peserta dengan pengalaman hands-on serta kemahiran asas dalam bidang pertukangan perpaipan. Pengujian tekanan dilaksanakan bagi setiap hasil projek yang telah disiapkan bagi memastikan kerja-kerja pertukangan dilaksanakan mengikut standard yang ditetapkan. Pada 16 Julai lalu, warga kerja JKR Kota Marudu telah berkumpul di perkarangan pejabat pada jam 4.30 petang bagi menyaksikan sesi clock out ataupun merakam waktu keluar terakhir Ketua Stor JKR Kota Marudu Aliuddin Salum, di mana ia merupakan hari terakhir beliau bertugas sebelum menamatkan perkhidmatan kerajaan setelah mencapai umur persaraan wajib 60 tahun. Jurutera Daerah JKR Kota Marudu, Insinyur Teknologis Geospatial Muhammad Fauzi Zikri bersama-sama warga kerja merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih atas segala jasa, sumbangan serta khidmat bakti yang telah dicurahkan. Pada 13 Julai lepas, Majlis Perpisahan dan Serat Tugas Ketua Penolong Pengarah Cawangan Senggara Bangunan Andrew Durat kepada Awangku Edi Syukri, mantan Ketua Penolong Pengarah Cawangan Ukur dan Sokongan Maklumat selaku Ketua Penolong Pengarah Cawangan Senggara Bangunan yang baharu. Pada masa yang sama, ucapan selamat maju jaya turut dizahirkan kepada Andrew Durat dalam meneruskan amanah sebagai Ketua Penolong Pengarah di Cawangan Projek Bangunan. Cawangan Ukur Bahan dan Cawangan Institut Latihan telah menganjurkan seminar kontrak PWD 203 dan 203A lanjutan masa perubahan kerja dan pembayaran bertempat di Hotel Sheraton Kota Kinabalu 8 Julai lepas. Seminar ini bertujuan untuk memberi pendedahan dan pemahaman kepada para peserta berkaitan terma-terma penting dalam kontrak ini. Seterusnya, membantu memastikan urusan pentadbiran serta pelaksanaan projek dilaksanakan dengan lebih teratur, cekap dan selaras dengan ketetapan kontrak yang berkuat kuasa. Terdahulu, delegasi Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS yang diketuai oleh Ayub Abdul Rahman, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Pembangunan, telah mengadakan kunjungan hormat ke JKR Sabah sebagai tanda penghargaan serta usaha memperkukuhkan hubungan kerjasama strategik antara kedua-dua agensi 1 Julai yang lalu. Kunjungan ini turut bertujuan membincangkan perkara-perkara berkaitan pembangunan, penyelarasan projek serta aspek teknikal yang melibatkan fasiliti dan infrastruktur institusi KEMAS di negeri Sabah demi memastikan penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan berimpak tinggi. Terima kasih atas perhatian anda. Sekian daripada saya, Nur Azriana Mainor. Assalamualaikum, salam hormat dan salam Sabah Maju Jaya.